Assalamualaikum. Saya Muhammad Khalifah, umur 51 tahun, 2026 ni. Pekerjaan bersara, asal daripada Sirampai, Setapak. Sebelum ni bekerja dan juga ada trade masa bekerja. So tak boleh fokus lah waktu bekerja. So dah bersara ni fokus untuk trade saja. Kalau nak dikatakan jumpa trading masa zaman PKP, 2020. Tapi secara seriusnya trading 2025. Belajar, pergi kelas YouTube, mentorship ada, tapi dia tidak menepati spesifikasi yang saya nak. Kemudian selama 2023 saya mula trading, tapi hanya dengan demo saja. Dan juga saya banyak journal sebab saya collect data kan. Sebab kalau diikutkan percakapan, ramai orang macam ni. Tapi so far statistik yang saya jumpa, saya rasa macam belum ada lagi yang beli, orang kata yang betul-betul macam dapat trading, dapat setup beli Ferrari contoh lah. So far tak ada lagi. Fakta tu tak ada. Fakta yang belum account ada. So selepas 2 tahun saya dah ada journal dan saya tahu di mana kekuatan untuk saya nak trade. 2024 bulan 11 bulan 12 baru saya mula start trading live. So sebab saya lebih berminat kepada kumpul data. Contoh macam saya tengok chart, saya ada statistik kan, kita boleh nampak chart tu dia seakan-akan sama. Cuma beza dia produk saja, tapi movement dia, pattern dia memang sama, especially on certain news yang saya punya kaji sidik lah. So dari situ saya cakap, sebab dah ada 2 tahun kan, so bila tengok pattern tu sama je. Bila CPI macam ni, kalau ada NFP, unemployment macam ni, kalau NFP saja macam ni. So kita dah boleh budget. Kita dah boleh budget tahu. Katakan pukul 9.30 atau 18.30 tu kita dah tahu dah. Tak susah. Masalahnya, account memang profitable, tapi dia jenis macam dia big profit, big loss. Mungkin salah satunya pun mungkin sebabnya salah satu macam tamak. Sebab saya masih newbie. Sebab bila demo kita tak rasa. Tapi bila live tu, dia punya perasaan tamak tu lain tau. Kita dah ada statistik, kita dah tahu setup yang tu. Muncul lagi kan? Dah. Dia muncul saja, mulalah. Orang kata hampir, kalau biasa orang full margin kan, saya tak full margin, saya all in. Itu yang jadinya. So bila ada kelemahan pada diri, saya rasa macam benda boleh buat, tapi saya rasa macam ada apa lagi tak kena kan. So that's why saya subscribe, saya register under Predictable. Kebetulan benda tu keluar sama juga 2025 dekat akhir bulan 12 kan. Sama lah macam saya tengok macam masa turning point aku pun bulan 11 bulan 12. Lepas tu bulan 11 bulan 12 2025 seperti continuation jumpa ni kan. Terus tak ada tanpa fikir panjang lah cakap, sebab kita dah nampak pattern tu, breakout terus je. Jangan hold. Bukan setakat funded futures trader saja. Bukan setakat tu saja. Sebab saya datang, saya nak tahu apa lagi kelemahan saya sampai jadi macam ni kan. Mungkin saya newbie ke, sebab saya dah ada statistik. So tamak tu dah ada, serius. Asyik nak tekan saja. Tak kira waktu pagi, tengah hari, petang, siang, malam, nak tekan je. So saya rasa saya perlu perbaiki diri saya untuk saya nak tahu. Sebab saya tengok contohnya macam yang nama-nama dekat board ni kan, saya tengok diorang ni mungkin bawah 35, bawah 30. So bila kita baca cert tu, dia ada tulis perkataan disiplin kan? Dia ada tulis perkataan disiplin. So cakap, diorang boleh disiplin, aku je tak boleh. Belum boleh lagi lah. So saya perlukan tempat untuk asah disiplin tu. Masa dengar percuma tu, saya masuk. Lepas tu saya tengok yang berkenaan dengan funded trader tu memang sangat menarik bagi saya. Tapi bagi saya tu secondary. Sebab kalau saya tak perbaiki diri saya, 10 funded pun account blown. Teknik 2 tahun punya data pun saya tak keluar. Tapi diri saya masih lagi tak disiplin, tak guna juga funded. So sebelum saya selesai pergi ke funded, saya kena selesaikan masalah pertama, iaitu diri saya sendiri. Dah selesai diri saya, barulah saya boleh ikut mana-mana funded trader punya SOP. Follow saja. Jangan buat kepala sendiri, tak boleh. Secara tak langsung saya jumpa saya punya kelemahan. Pertama, overconfident disebabkan saya ada data. Saya ada data setup. Senang je, flip je, tengok je. Berkurang je kan. Saya overconfident. Kedua, sebab saya ada data, saya tamak. Ketiga, kurang disiplin. Ibarat macam kita masak nasi, nak cepat, nasi tengah mengelegak, tak sempat masak lagi kan. Dia jadi macam tu lah, nasi separuh masak. Terus sakit perut. Orang makan sakit perut. So saya jumpa kat sini. So bila saya dah kenal pasti, saya akan perbaiki dan saya akan move to funded trader program. Dia sangat membantu daripada segi berkenaan dengan indikator sesi petang ni. Senang je, tunggu lampu hijau, tunggu di line, tak break, entry. Ikut SOP dah. Tapi bicara saya dulu, saya dah tahu pakai EMA kan.
Dah tahu dah breakout ni kan. Breakout. Kita tahu dah dia kan reverse kan. Retest kan. Tak apalah entry dulu. Entry bukan 1, 2 lepas tu. Selagi dia naik itu kita sell. Sekali dia break. Habis. Macam saya cakap, cari data kan. Saya boleh tengok kan. Ni macam 3 bulan lepas. News pun sama. Tengok pattern pun sama. Tapi bukan sama kan. Tapi itulah. Sebabnya data ni sometimes dia manipulate kan. Terus dia pergi ke atas, tak berhenti. Lagi satu saya nak bagi tahu yang program ni dia punya indikator tu memang bagus dua-dua. Cypher dengan Bella. Sangat bagus. So tapi bagi saya resepi saya yang kurang tu adalah Cypher. Sebab tadi saya cakap saya pakai AMA kan, dia break, tak payah tunggu retest dah sell lah. Buy. Macam ni break, tunggu kan. Atas hitam, merah bawah kan, reject kan. Boleh buy. Kalau kita dah ada data, kita dah tahu ni dia confirm lah ni. Sekali dia break, tak ada split. Rasa macam pandai sangat kan. Kita kawan market. Sepatutnya kita kena ikut. Kita dah ada SOP. Dia kata tunggu kat line. Lampu hijau kat bawah dah ada. Memang betul. Trend buy. Line pun dah ada. Tunggulah. Tunggu satu candle je. Dia tak sabar. Dia macam, alah aku tahu ni. Dia sampai ni sebab dah tu dah reject ni kan. Confirm ni kan. Tak ada. So that's why saya datang sini untuk memperbaiki diri saya. Terus saya dah jumpa lah. Terima kasih banyak. Bagi saya senang je. Yang pertama buat journal. Kenapa loss? Setiap kali loss. Walaupun forex trader $100, $50 kan, buat journal. Kenapa loss? Entry pukul berapa? Berapa lot? Apa perasaan masa tu? Soalan perasaan ni penting tau. Adakah awak yakin? Awak overconfident? Kan? So ataupun yang ketiga, awak confirm memang tahulah. Contoh sikap tu, attitude tu, salah tu. So bila cipher ni, lampu hijau, tunggu line, ikut je. Tunggu. Okay, confirm dah. Semua. Tak ada loss lah. Saya tengok chart pun tak ada loss. Mana ada loss? Yes, memang ada letak SL. Tapi tak loss. Lepas tu, kalau yang biasanya yang overconfident ni, dia tak letak SL. Kan? Dia tak ada letak SL. So, tak boleh lah. Buat journal. So, kalau rasa diri tu tak payah orang kata bazirkan duit untuk depo sampai $1,000 bersama dengan $3,000 kan. Selagi kita tak perbaiki diri, baik gunakan duit itu untuk belajar, perbaiki diri. Invest pada diri sendiri dulu. Hari ni awak loss $100 NFP. Minggu depan pula CPI pula. Contoh ya, sebab kita ada data kan, tapi awak overconfident kan. So selagi awak tak ubah mentality, awak takkan jadi trader berjaya. Kalau nak cakap berkenaan dengan macam mana nak entry, waktu bila nak entry, saya ada statistik. Saya tahu pukul berapa dia nak naik, pukul berapa saya tahu. Kenapa dia nak naik, saya tahu. Tapi saya masih ada sesuatu yang kekurangan. Jadi saya kena berbetulkan dalam masa 2-3 hari ni, dalam minggu ni cukup kot. So minggu depan settle lah. Kena orang kata muhasabah diri. Kalau untuk yang anak baru mencebur, saya syorkan untuk predictable lah. Sebabnya saya belajar kat luar, banyak kelemahan dan kekurangan. Di sini bayar sekali, semua hidup ilmu free tau. Orang bagi free tau ilmu. Kalau orang bagi ilmu free pun tak nak perbaiki diri, terus saja jadi trader lah. Awak boleh je datang sini. Tapi saya suggest pergi. Kalau tak percaya, tak susah pun. Awak pergilah buat survey, dapatkan data awak dengan apa yang saya cakap. Awak tengoklah, awak dah daftar membership membership. Lepas tu awak tengok apa awak dapat. Awak kumpul data awak. Lepas tu awak datang sini, predictable. Awak kumpul data awak. Compare. Senang je. Kan? It's all numbers kan. Awak pergi A, awak akan kira data awak equivalent to RM. Cost. Awak pergi predictable. Apa yang awak dapat, apa yang awak tak dapat. Compare. Senang je.